Simptom yang paling bahaya jika anda kekurangan magnesium bukanlah otot kejang, bukan juga insomnia dan bukan juga keletihan yang teramat-amat. Kekurangan magnesium ni ada kaitan dengan jantung anda. 4 perkara ni boleh terjadi kalau anda kekurangan magnesium. First, kalsium ni akan terkumpul di bahagian arteri kita. Yang kedua, tanpa magnesium, tekanan darah tinggi akan meningkat kerana fungsi magnesium ni dia akan beri efek relaxation pada jantung. Yang ketiga pula, tanpa magnesium, risiko terkena darah beku akan meningkat kerana kalsium tadi tu tak dapat diserap ke dalam badan. Jadi dia akan berkumpul di salur darah, itu yang buatkan pembekuan darah tu jadi lagi teruk. Yang keempat, tanpa magnesium, anda akan terdedah dengan arrhythmia seperti atrial fibrillation yang mana ia boleh membawa kepada serangan jantung dan juga stroke. Last sekali, ini penting. Untuk dapatkan penyerapan maksimum bagi magnesium, perlu diambil dengan vitamin D. Ada sebarang soalan? Sila komen.